Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, hari ini saya nak bagi buat tutorial macam mana nak redeem point voucher untuk top up pula ya. Okey. Katakan ada satu nombor ni dah kena bar ya, nampak ya, nombor ni kena bar, status dia bar, maksudnya tak boleh call, tak boleh SMS, tak boleh guna data. Walaupun data dia ada, data dia sampai 4 bulan 11, tapi sebab dia kena bar dan prepaid expiry dia ni, SIM card dia ni 23 hari bulan, iaitu semalam lah. Hari ni 24 hari bulan 10. Jadi cara ni kita, kalau katakan tak cukup duit apa semua, katakan kita nak gunakan point kita untuk top up, kita boleh top up RM5 atau RM10 dekat point voucher lah. Jadi kita pergi kat bahagian voucher bawah ni sekali, pergi voucher, dan ada all ni data, ni top up, nampak ya, top up, dia ada top up RM1, RM3, RM5. ok, jadi point kita RM16,000. Kalau kita try top up RM10, dia nak ada point RM19,000, jadi tak cukup lah. Jadi kita kena pergi pada point top up RM5 untuk aktifkan ya. Jadi kita top up RM5 ni RM10,000 saja ya, RM10,000 saja. Jadi kita tekan I have fully read ni, dan select phone number ni, kita select phone number tadi tu ya. Jadi kita select nombor yang 808 tu lah, yang kena bar tadi tu. Okey, lepas tu kita tekan redeem. Tekan redeem, lepas tu dia kata betul kena redeem RM10,000 untuk top up RM5, kita tekan yes. Okey, lepas tu okey. Jadi dan top up ni akan masuk lebih kurang dalam 3-4 minit lagi lah. Jadi itu saja tutorial untuk top up cuma daripada voucher point kita. Dan semoga membantu anda semua lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.